Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa kepada kawan-kawan semua. Hari ini Kelas.com berada dekat Ampang Indah ni dan kita nak menyatuni para peniaga yang berada di sekitar ini lah. Dan misi kita hari ini adalah dengan RM250 ini kita nak hadiahkan kepada mereka yang bertuah bersempena. Yang kempen kita sekarang adalah apa? Sedekah 1000 bulan. Jadi jom kita tengok siapakah yang bertuah. Jangan lupa untuk tengok sampai habis dan subscribe guys. Jom. Kita macam nak game ini. Assalamualaikum. Salam. Ayam daging. Ada apa? Ayam dengan daging saja? Ayam dengan daging. Daging satu, ayam satu. Boleh. Baik. Niaga hari-hari? InsyaAllah. InsyaAllah hari-hari InsyaAllah hari-hari. Sehari berapa banyak bang? Daging. Oh tak ada juga dah 100 lebih je. Tapi habis sehari? Tak juga. Bang, kalau saya nak beli dengan 250, berapa dapat? 50 pieces. Boleh bang? Boleh. Abang buatkan Abang saya- nak infak kan? Ah. Infak. Saya akan bagi kepada orang lain lah. Okey. Saya akan bagi kepada siapa yang free. Masa kat ni bang. Tak apa, boleh je bang, insyaAllah. Boleh, So, Terima kasih banyak. ini saya akad abang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 200.5 untuk abang Man. Apa yang abang dapat ni adalah doa abang di masa lalu. Amin. Amin, insyaAllah. So dalam masa sejam so saya boleh panggil orang? Boleh. Apa yang ada tu je lah. Boleh. Ayam ke daging? Ayam dengan daging. Ayam satu, daging satu. Okey. Balik. Jangan berhenti. Okey, terus. Daging. Nah. Okey. Baik, sama. Selesai. Okey, terima kasih bang. Puasa kan? Okey, puasa saya bagi. Tak puasa tak boleh. Baik. Terima kasih. Saya bagi. Ayam. Baik, tarik terima kasih bang. Assalamualaikum. Tadi adik saya dah beli roti john. Dia beli yang biasa Biasa. Apa ada roti john tu saya nak datang tu. Yang campur tak ada kan? Boleh nak campur boleh. Jajan. Nak campur ayam dengan daging tu. Boleh lah kak. Tapi kena buat barulah Boleh tak apa tak ada masalah. Boleh Jajan. Bulan puasa je lah kat berniaga. Bulan puasa dekat sini. Kalau lepas kalau hari biasa dekat Muli Jaya. Kira full time lah kat berniaga ni. Jajan. Yang tu apa anak akak bukan? Sepupu. Anak kecil lagi baru 10 tahun. Abang kerja Abang hantar barang JNT. kerja JNT. Dan petang tu kejap lagi dia datang lah tolong. Faham. Sorry kalau tanya kak. Niaga sini okey? Boleh lah Kalau kata tak okey pun kadang-kadang okey. Kadang-kadang ada juga yang tak okey ni. Setiap hari habis? Jajan. Paling banyak lah. Kalau akak tak keberatan. Paling banyak sehari berapa batang roti john? Kalau satu bekas ni dia satu plastik tu 10, 60 lah 60 batang tu paling banyak. Paling sikit ada 3 batang je sehari. 3 beg. Oh 3 beg. Ada lah 3 batang tu tak ada lah. Tu macam betul tak berniaga tu. Faham. Okay. Okay, saya QR boleh kak Boleh ni. Ni kak Jajan. Satu TV. Macam mana? Lagi masuk TV. Saya masuk TV. Tak masuk. Itu tu macam familiar sikit lah. Kaca. Kira akak pernah nampak saya lah. Kita nampak tapi tak tahu kat mana. Disebabkan akak rasa macam pernah kenal saya nak beli lagi boleh? Boleh. Kalau saya beli dengan 200.5 dapat berapa batang kak? 250. 31 batang. 31 batang. Ya. Okay, akak siapkan saya 31 batang. Boleh? Boleh. Berapa lama tu kak? Rasa jugalah dalam setengah jam boleh. Setengah jam. Kenapa akak pilih berniaga kak? Aku memang minat Jajan. berniaga. Memang minat berniaga Dulu akan dia dekat Muli Jaya, sebelum ni jual goreng pisang. Goreng pisang. Jual pisang, jual Macam-macam lah. macam-macam lah akan jual. Lepas tu slow. Kan? Jajan. Tu berhenti jual ni lah, baru-baru ni jual loceng. Docing. Loceng dengan satang, bebek, otak-otak, semualah. Apa benda paling susah bila berniaga ni kak? Customer buat hal ke tak pernah? Customer marah-marah kak ke? Ada juga kadang-kadang. Ada juga? Jajan. Kalau dia tak puas tu, Yang tak bayar pun ada? kalau tak bayar tu dah biasa ni. Kadang-kadang budak-budak kita jual jajan-jajan kan. Kadang kita sibuk main ambil jalan je. Tak apalah rezeki orang kan. Akak halalkan je lah. Halal je. Dan dia ambil pun harganya tak berapa. Faham? Akak berapa orang anak? Tu orang je.
Seorang? Orang meninggal. Oh, meninggal. Orang meninggal dalam perut lah. Oh. Masa tu dah 38 minggu dia meninggal. Okey. Kita dapat seorang lagi perempuan. Yang meninggal tu lelaki. Abang ni ada sakit ya, Kak? Dia okey. Okey. Dia cuma dalam pelajaran. Oh, Dengan dia lambat je lah. faham. Kalau kita nak suruh dia beli apa-apa, kita kena kulit betul-betul lah. Akak bela dia. Jadi dia duduk dengan bapak dia. Lepas tu, mak dia meninggal. Bapak dia sakit. Kena potong kita kan ni, kaki. Sekarang? Dah tu kan. Sekarang duduk dengan akak lah. Abang jadi daripada umur dia 18. Sekarang umurnya berapa? Kau umur apa dah? 29. Patutlah saya cakap dengan abang tu. Dia macam boleh berjaya. Ha. Dia asyik ulang roti john je. Dia adik-adik dia 5 orang. Adik-adik 5 orang. Saya 6. 6 orang. Saya tolong abang. Ni bongsu. Ada Tak ada siapa nak bela. arwah bapak dia besar dengan suami. Jajan. Kau ambil jaga dia. Dia tahu anak-anak dia tak akan boleh jaga dia. Jajan. Yang ambil lah dia supaya dia nak duduk dengan siapa. Dia pilih nak duduk dengan suami. Jajan. Besar pahala tu, Kak. Beli kakak dia pula dengan anak dia seorang lagi. Kakak dia sudah bercerai. Ada tempat tinggal. Duduk dengan akak sekali. Duduk dengan anak. Besar pahala akak dengan abang ni. Jajan. Ni suami akak. Baru balik. Siapa buat roti john lagi sedap? Abang ke akak? Sama je. So apa impian abang? Abang lah sebagai ketua keluarga. Beli rumah. Bayar hutang-hutang yang lain. Itulah. So jadi impian akak dengan abang rumah baru, bayar hutang. Yang paling utama? Yang paling utama, kalau boleh nak pergi umrah. Umrah. Antara sihat. Kalau lah akak sekarang depan Kaabah katalah kan, akak nak pergi umrah. Apa doa akak nak buat? Semoga sihat. Hutang-hutang semua kita dapat beli rumah. Dimurahkan lagi rumah. Kalau saya nak bawa, nak hantar akak pergi umrah secara percuma, akak nak pergi tak? Saya perlukan jawapan akak sekarang ni. Nak atau tak je? Nak, memang nak. Nak pergi? Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Cuba Kita ada masuk. hadiah sikit dengan Kak hari ni. Macam saya cakap akak, Kerajaan package umrah Kak untuk pergi umrah bersama kami Ikhlas.com. Sekarang kita ada program umrah 1000 asnaf. So based on apa yang tadi dah borak dengan Abang Idin ni, so kita rasa akak terpilih lah. Sebab akak sangat baik, jaga sepupu kan yang OKU. So Alhamdulillah Allah jemput akak. Kita nak bagi akak satu package umrah pergi 9 hari 7 malam yang bernilai 4990 full board termasuk makan. Macam mana perasaan akak? Rasa macam terperanjat juga pun dia juga ni. kalau saya boleh tanya, apa pesanan akak kepada orang di luar sana yang sama situasi macam akak, yang menjaga OKU ataupun meniaga tepi jalan? Semoga kuat semangat. Teruskan perjuangan ni untuk hidup lah. Benda dia orang pun tak ada masalah. So 250. Okey, terima kasih. Okey. Semoga dimurah rezeki. Semoga dimurah rezeki. Jangan terima kasih kat saya. Sebab apa yang akak dapat hari ni bukan sebab saya yang bagi, tapi sebab kebaikan akak di masa lalu. Semoga mabrur kak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jangan berhenti, jangan berhenti. Sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan. Adik! Puasa tak? Puasa? Betul puasa? Nah hadiah roti john. Sama. Bang, roti john. Makan roti john tak? Makan. Pakcik, pakcik. Nampak roti john? Sama-sama. Okey, sambil jalan. Sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan. Akak, sambil. Cepat. Terima kasih. Jangan berhenti. Alright. Terima kasih. Baik, adik puasa tak? Tak puasa pun kita bagi nah. Ya, puasa betul. Nah. Akak jangan berhenti. Saya salut. Okey, Kak, nak roti john. Terima kasih banyak. Baik, sama.